Kal, strike Kal. Besar Kal. Besar. Alright guys, assalamualaikum guys. Selamat petang guys. Petang ni aku nak casting haruan lagi dekat kebun sawit. So petang ni aku dengan Haikal guys. Aku berdua je. Budak ni entah mana dah meranduk seseorang guys. Kat dalam hutan kebun sawit ni. Dia meranduk seseorang mana dah dia tadi. Tadi dia mancing sini dia. So aku berdua dengan dia untuk petang ni. Aku nak mancing dekat padik kecil ni guys. Nampak? Panjang padik kecil ni. Petang ni pun sebenarnya dah lewat ni guys nak mancing. Lebih kurang pukul 5.45 guys. 5.45. Tadi aku nak try lah tengok macam mana kan. Sebab spot ni aku tak pernah masuk lagi. Ni baru first time lah masuk. Ni pun sebab Haikal yang bawa. Jadi spot ni pun tak jauh je dengan tempat aku. Dekat je dengan rumah aku. Dan cuma aku je tak pernah sampai sini lagi kan. Dia air tengah cantik ni guys. Air agak jenis sikit. Jadi kita try tengok mana budak ni si Haikal ni. Dia meranduk seseorang mancing mana tadi guys. Jadi ada kat sini. Jadi kita try tengok macam mana guys. Okay. Kita try macam tak adalah hasil untuk petang ni. Dan tak tahulah ada ikan ke tak ada. Wallahu alam. Cuma Haikal sebelum ni dia dah try sini. Dia kata dia dapat 3 ekor 4 ekor besar-besar agak lah. Jadi aku nak sendiri nak try tengok macam mana. Betul tak spot ni. Sebab spot ni tak pernah ada orang mancing lagi guys. Memang tak ada mancing lagi. Cuma Haikal seorang je bawa mancing. Termasuk aku ni baru 2 orang lah guys. Jadi kita try tengok macam mana. Sebelum tu jangan lupa tekan button subscribe, like, komen dan share. Jadi kita try tengok macam mana. Ada hasil tak untuk petang ni. Cerita singkat je ni guys. Okay, jom let's go. Okay, so petang ni aku pakai reel Seahawk high speed. Ini 103 HSL. Ni ratio 7.5 guys. Reel ni sebenarnya aku beli nak buat belasahan. Tapi sedap juga ni kalau main toman ni. Sebab kat tengok sini max drag dia 6 kilo guys. 6 kilo ratio 7.5. Sedap juga ni. Kalau main toman pun sedap juga ni. Jadi jom kita test hanyakan reel Seahawk. Jadi kita try hanyakan. Tengok macam mana. Ada rezeki kita hanyakan toman pula. So kita try haruan dulu untuk petang ni. So petang ni aku pakai SP kali hitam dulu guys. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jenis kan guys. Si Haikal mana dah masuk mana tadi. Dia jenis guys. Kat depan tu dah Haikal. Oi Haikal, aku ingat kau kat belakang. Oh, kau pusing. Patut lah. Aku cakap mana si Haikal ni. Rupa dia kat depan lah tu. Ni kalau ada puyuh si puyuh dia besar-besar ni. Bismillah. Belakang tak ada guys. Puyuh tu besar-besar guys. Belah sini dia jenis sikit. So nampak badan puyuh tu kalau dia apa? Lalu bawah ni kan. Nampak puyuh dia. Aduh gila guys puyuh dia.
Kal, strike Kal. Besar Kal. Besar. Ui, besar kan. Besar kan. Alhamdulillah. Bapak kan. Besar gila kan. Besar gila. Gila. Besar kan. Ui. Gila kan. Besar gila kan. Strike guys. Padu besar gila. Macam nak petang respi aku ni. Kena mata. Aduh, sayangnya. Okey. Alamak, SP aku dia telan. Okey. Ni dia. Ui, padu. Ni 1 kilo 2 dia ni guys. Mantap kan, pakai SP. Mulut dia besar gila guys, mulut dia. Okey, alhamdulillah. Mantap. Monster. Padu ni. Masya Allah tarik dia. Alhamdulillah. Puas hati guys. Mantap. Tunjuk sikit kan. Haikal strike guys. Boleh tahan dia saya dia guys. Ni. Boleh tahan lah. Nampak besar sama nampak ekor. Haikal sama nampak besar kan. Nampak ekor kat sini. Puyuh dia pun besar-besar ni. Boleh try. Kau makan kan? Makan kan? Ada makan juga. Buat sambal hijau kan? Sedap gila kan? Hijau. Goreng letak ni. Goreng lepas tu letak dengan sambal hijau. Champion lah, rasa dia sedap gila. Aku seorang yang makan kalau kat rumah. Hari ni tak makan? Tak. Sekali pun tak makan. Hari. Aku seorang semua. Kalau yang kau dapat itu pun dia jama. Rugi hari. Kal, lagi kal tu. Puyuh tu. Aku nak try depan lagi tu. Puyuh ni kalau pakai telur kerangga rasa kejap ni Tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kal, sana pun ada parit lagi ya Kal? Tak dalam? Tu, cetek kau dah pergi dah? Kau dah pergi dah sana? Oh. Ui. Aku rasa ada lagi tu. Kat depan tu besar penumpang siap puyuh dia gila betul. Ada apa tu ronda-ronda kat tak jauh. Siapa? Bila kau? Kabur sikit lah. Aku pun 3 kali dah putus. Situ rekod aku. Bukan Sungai Dayung kali situ kan? Ada dia sebelum Dayung. Oh, ada sungai lagi situ Sungai Bekok lah orang gitu. Oh. Gila. Sekilo lebih pun dah besar macam apa. Makan kan. Lagi. Aku lupa aku tadi main kau. Makan kan. Tengah bola dengan kau. Aku lupa tadi kan aku tunjuk dengan kau kan. Drag klik. Saya baik kecil. Kalau besar Alhamdulillah guys. So ini dia strike kedua. Alhamdulillah.
So aku sama dengan Haikal lah. Aku tak kalah dengan Haikal lah. Haikal Masih kalah. Haikal tadi dah 2 guys, 2-1 tadi. Sekarang aku dah sama, 2 sama dengan Haikal. Dua sama. Dia kena beza timbang pula. Itu lain cerita lah. Itu bonus lah tu. Tapi okey guys ni. Waduh. Ini aku rasa dia bawa anak Akal. Ada ke bawa anak? Tak ada nampak pun tumpuk. Tak ada lah. Goreng. Dan ini guys, kita buat masak sambal hijau guys. Memang ada belum 3 kilo tu. Tak tahu. 3 kilo. Wih, banyak oh. Ha? Banyak oh. Baik guys, jadi alhamdulillah setakat tu je guys cerita untuk petang ni. Jadi aku mancing Haikal, kita orang berdua alhamdulillah tak kumpau guys. Aku dapat 2 ekor, Haikal dapat 2 ekor kan. Haikal dapat 2 ekor. So kita orang dapat 2 ekor guys, total 4 ekor. Alhamdulillah bonus saiz padu guys, saiz monster. Anggaran sekilo 2 macam itulah, sekilo 2 ke sekilo 100 segitulah. Tapi alhamdulillah lah, kira bonus lah petang ni kan. Jadi mancing pun sekejap je. Tadi kita orang sampai pun lebih kurang pukul 5.45 macam itulah. Kita orang sampai, tak cakap banyak, casting alhamdulillah guys. Jadi sekarang ni pun dah pukul 7. Kita pun nak balik dah. Tak elok nak dekat kebun sawit kan. Ni kalau aku seorang, aku dah balik awal ni guys. Pukul 6.30 ke, belum pukul 6 aku dah balik dah. Ni sebab aku komplot dengan Haikal, kita orang berdua. Ada geng. Jadi lewat sikit tak apa kan, ada teman kan. Jadi macam biasa guys, itu sajalah cerita untuk petang ni. Dan macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi di next video akan datang guys. Tengok aku nak mancing dengan Haikal lagi. Kita nak mancing mana, tengok je lah, tengok macam mana kan. Okay, bye bye. Assalamualaikum.